16 Mac 1999, upacara peletakan batu asas Hospital Mata Nasional Tun Hussein On. Pada hari ini, dalam tahun 1999, upacara peletakan batu asas Hospital Mata Nasional Tun Hussein On disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor di Petaling Jaya, Selangor. Bangunan yang dibina ini menempatkan Institut Nasional Ophthalmology yang bertujuan untuk menjadi pusat penyelidikan dan pembelajaran dalam bidang perubatan mata. Ia adalah sebuah institusi kebajikan dan segala lebihan pendapatan akan digunakan bagi tujuan operasi dan pentadbiran hospital. Hospital ini mempunyai 3 komponen utama, iaitu Sekolah Pegawai Perubatan Oftalmik, Sekolah Optometri serta Sekolah Pendidikan dan Penyelidikan bagi Siswaza. Nama hospital ini diambil bersempena dengan nama Allahyarham Tun Hussein bin Dato' On, Perdana Menteri yang ketiga.